Kalau identiti England kita tahu, kalau identiti Malaysia apa dah? Saya tak tahu, aku pening Malaysia. Malaysia tukar Aku coach banyak, penat. tapi identiti masih tak ada, yang identiti gameplay tu. Tapi yang baru ni Mat Saleh tu nampak okey lah. Nampaklah start main shot pass semua kan. Tapi tak tahu lah, tak boleh cakap lah. Dah lah, untuk aku, kita dah masuk game Malaysia kan. Untuk aku rasa tak fair untuk kita nak nilai Malaysia yang menang lawan Nepal. Nepal kot. Nepal kot. Macam tu kalau Malaysia menang lawan Vietnam ke lawan Thailand ke, yang tu baru kita boleh nilai. Betul. Aku kadang nampak cantik, lepas tu tiba-tiba dia start main long ball. Nampak start main long ball. Tu aku dia macam, kalau tanya aku lah, zaman, sebab aku tengok bola tak lama sebab aku start zaman kira yang sebelum Malaysia menang AFF 2009 tu lah. AFF 2010 tak silap. Start zaman-zaman tu, aku rasa masa Tan Chin Ho paling sedap. Waktu Tan Chin Ho 2019, 2018 macam tu lah. Zaman sebelum Covid. Itu memang aku memang suka dia untuk aku kan, sebenarnya waktu kelayakan Piala Asia Piala Dunia tu kan sebelum Covid kan. Sebenarnya Malaysia punya momentum tengah tinggi tau tu. Tiba-tiba memang Covid. Sedap, peak. Lepas tu aku perasan bila masa tu bila start sebelum Covid tu naturalisasi tu Sumare je. Bila dah start masuk apa lah nama dia striker tu. Guilherme Di Paula. Di Paula. Di Paula lepas tu. Aku tak ingat dia masuk Di Paula kan. Dia start masuk Di Paula nampak macam kita kena mainkan juga Di Paula tu macam mana pun. Lepas tu kan masuk Liridon dah berat dah masa tu. Dah tu Liridon. Aku bukan tak sekali. Untuk aku, waktu kat Kedah pun, cuba bayangkan, Kedah tengah counter attack, pass kat dia slow. Tiba-tiba slow game. Aku okey Liridon tu. Aku masa kat Kedah tu adalah sebab masa dia boleh lari. Bila dah start masuk Malaysia, memang berat Mamat ni. Nampak macam dia pemain lebih kurang. Dia main lebih kurang. Dia kan jenis main fancy sikit. Tapi itulah. Hilang. Tapi itulah dia fancy dia macam macam tak jadi lah. Zaman tu aku macam kacau momentum lah sebab macam kalau tak silap aku zaman sebelum Di Paula masuk kan kita punya striker Syafiq Ahmad, betul. Syafiq Ahmad. Lepas tu bila aku perasan game Malaysia kita perlu player kita tak boleh kena yang jenis hardworking tau. Player kita jenis yang technical sikit. Dia tengok opponent. Kalau tengok opponent kau macam Nepal kau boleh main yang technical sikit kan. Kalau kau main betul-betul gila babi kau nak up down kan. Kau tak boleh main player macam tu. Betul. So untuk aku setuju lah Syafiq Ahmad tu tengok tu yang striker yang hardworking lah. Sebab kita tengok waktu sebelum Covid tu kan Malaysia kalah dengan UAE 2-1 je. Syafiq Ahmad yang score game tu. Aku pergi stadium masa tu. Macam mana vibe waktu tu? Kita lead. Kita lead masuk kena 2 tu. Tapi sedap lah game tu memang antara game yang sedap lah. Zaman tu memang aku bola je pergi stadium. Zaman tu aku pernah pengalaman lah. 2019 tu AFF kita lawan aku tak ingat Vietnam ke Thailand dekat Pialil. Final aku tak ingat salah satu final kot. Aku pergi stadium nak beli tiket buka 10 pagi. 10 malam aku dah kat stadium. Tu full house lah. Full house. Kau tahu aku nak beli tiket tu, aku beratur kan dia depan kaunter lah, kita beratur kan. Aku dengan kaunter tu dalam jarak 50 meter ke 1 meter jarak antara tu lah. 1 meter tak sampai kot. Tapi yang pukul 10 malam beratur, tak dapat beli tiket. Sold out? Sold out. Gila, zaman tu memang gila. Sedangkan waktu tu dah camping dah. Aku jarak tu dekat je, 50 meter je. Tak boleh beli. Lepas tu, bila habis tu dia buat pengumuman ke apa? Dia buat pengumuman, dia terus tutup. Macam rumah kedai kan. Dia tutup. Memang semua baling air semua.
Ya, aduh siapa tak frust ya. Pengalaman tu kan bising kata ada orang dalam lepas tu ada pula budak-budak masa tu post gambar kat Twitter kan, budak perempuan pegang tiket panjang. Ya, aduh. Yang tu yang tak syok lah sebenarnya. Kesian kat orang yang dah batuh lah. Dia macam crew friend tak dapat lah. Betul. Kalau kau apa memori lah Malaysia lah kalau Sid never forget? Kita terbang ke Malaysia terus lah? Malaysia, kalau Malaysia ni dia syok sikit. Kalau Malaysia syok. Street won't forget untuk aku di Malaysia kan. Aku boleh sebut satu nama ni. Striker Kelantan, Nur Farhan. Aku pun ada nama dia. Street won't forget. Nur Farhan, betul. Baik saya. Aku tak rasa dia tu jenis macam wing yang jenis macam laju tak laju sangat. Dia bukan jenis yang dribble banyak skill kan. Tapi dia selalu ada kat situ. Yes. Kat tempat yang betul, ada kat situ. Dia memang clinical lah. Dia clinical. Dia punya, aku benci dia kan. Aku dulu selalu fan bukan lawan Kelantan tau. Macam tu lawan Selangor kan. Masa dia kat Kelantan dia letup. Masa dia masuk Terengganu. Terengganu dia letup. Masuk Kelantan balik letup lagi. Mamat ni. Waktu tu bayangkan Nur Farhan, Gada, Mak Yu. Gila. Mahmud Gadar. Gitu. Gila sial. Masa tu orang menang ni kan. Waktu tu lah dia champion tu. Semua dalam kau kan. Senang cerita. Kelantan tu dulu JDT sekarang lah. Betul. Waktu tu dia Pia. Okay, sekejap. Nas, cuba bayangkan Pia kan. Pia main Kelantan kan punyalah padu long ball, corner kick baik apa semua. Cuma waktu tu Pia susah gila nak dapat call up Malaysia. Tak tahu lah. Dia call up dia tak main kan. Dia jarang dapat call up Malaysia. Sebab Syafiq ada kot. Okay, jom kita settlekan perdebatan hari ni. Syafiq ke Pia? Aku ambil Syafiq. Untuk aku Pia. Aku sebab Syafiq aku ada extra free kick tu. Masalahnya Pia pun ada certain game pun dia score free kick ke. Tapi Syafiq, kau tahu ada satu part dalam zaman macam Malaysia dapat free kick, mesti gol. Dapat set piece je, itu dah dikira macam kita main penalty lah. 70% gol lah. Waktu tu rindu tu zaman tu Safir Rahim kan. Zaman tu Safir Rahim. Free kick ke gol? Pasal Aidil. Gol free kick dekat tengah, depan sikit tengah je. Waktu tu lawan apa lah? Yang ada free kick tu. Dia dekat, aku rasa dia Chinese Taipei macam tu. Main luar negara. Free kick tu. Malaysia zaman-zaman tu meriah, dia tak macam sekarang. Sekarang susah sikit lah. Dia national team boleh penuh lagi lah stadium. Tapi untuk kelab tak layan sangat. Untuk aku kan, ni apa yang aku survey lah, based on aku duduk di Kedah Darul Aman kan. Mostly stadium Kedah Darul Aman ni, dia game akan penuh lawan JDT. Sebab dia nak tengok Johor tu kalah. Yang tu je mostly. Game-game lain sendu je. Betul. Lepas tu aku rasa ada orang kata sebab JDT ni tak ban. JDT tu lah satu hal. Tapi dia jaga kelab dia elok lah. Aku tak suka JDT menang. Tapi dah dia jaga kelab dia elok. Apa kan? Kau as kelab-kelab lain. Kau kena improve lah. Okay. Nas. Sorry macam lah. Okay, kan macam TMJ pernah sebut. Disebabkan JDT kuat sangat, ramai tim nak tarik diri. Macam siap ajak jom tarik diri sebab JDT kuat sangat. So agak-agak kita boleh tengok macam tu, Bayern terlampau kuat sangat. Dortmund ajak jom tim lain, kita caw Bayern kuat sangat. Tak ada. Kau tak boleh compare ni. Belah sana masih boleh ada kompetitif ni. Masih Dortmund tu masih boleh pergi lawan dia. Okay. Kita sekarang masa mula-mula tu aku rasa JDT macam tipu sikit duk rembat player kan. Tapi dah 2-3 tahun ni memang aku rasa JDT dia dah berdiri dekat situ lah. Dia dah dalam liga dia. So tim lain yang kena catch up. Masalahnya fan pun bayar RM25 bising tiket mahal. Untuk tim kot. Itu masalah dia, fan RM25.
Itulah benda-benda macam tu lah. Kau Dia nak kan tiket RM5 dia tapi dekat kau nak player padu macam tu ni. lah kan, setuju tu. Cuba bayangkan stadium JDT SSI tu antara stadium yang nampak mewah, cuma tiket murah tau dang. 10-15 RM15 ringgit kan. je. Nah, sebab dia subsidize tu pun tak penuh. Ui, bersyukurlah sikit fan Johor kau ada TMJ saya. Dia problem fan kita lah. Kau Kan. tengoklah bila game Malaysia kan lawan apa-apa game Nepal lah macam contoh kan. Orang bising game RM45 tiket mahal. Aku bukanlah nak backup FAM tapi sebab tak silap aku kan tu qualifier. So dia kira dia kan ada macam Rate rating dia. Hmm. grade A, grade ni kan. Semua yang RM45 lah. Cuma fan kena, kita as fan kena bagi, memang kena keluar duit kita sikit. And FAM ke MSL, MFL, kau as kau punya ni kau kenalah bagi add on value kan. Kau datang bayar RM45, hujan, bola sekat kat lopak. Aku tak nak bayar. So dia kena semua bersama. Dia betul kan. Dia sepatutnya tengok macam contoh kalau kita tengok apa stadium Old Trafford lah apa kan. Kan tiket dia mahal kan. Bila kita convert kan dekat ribu juga tiket dia tu. Betul. Cuma faham tak kita dapat football experience tu. Dia dapat macam-macam gitu dalam harga tiket tu. Ini kau bayang kau pergi kan nak layar tanda sumbat lah apalah. Kursi gitu-gitu. Kau bayar RM45 kan balik kerja. Tak ni weh. Tak berdit lah. Macam tak berdit. Macam Stadium Darul Aman ni mostly game Liga Super lebih kurang lah. Macam tempat yang seat open RM20. Kalau grand duduk dekat bawah bumbung pavilion tu RM30. Grandstand RM40 ke atas lah. Cuma itulah RM20 pun saya pun jadi berkira juga sebab kita tengoklah kualiti padang, kualiti stadium, benda-benda semua. Benda-benda yang remeh ni macam alah RM20 aku dapat apa je sial. Faham tak? Aku nasib baik. Aku Selangor kira okey lagi lah. Selangor antara yang stable kot. Stable lah tapi dah punya pengurusan bingai lah. Sebab apa? Boleh awak spill peti sikit? Tak tahulah apa dia nak kan. Macam aku tiba-tiba nanti yang coach Japan ni benda Nizam Jamil tu elok je. Bagi aku Nizam Jamil tak sampai tahap betul-betul elite coach tapi progress tu ada. Tiba-tiba kau tukar dia dengan someone yang Mamat Jepun ni bagi aku sama level je dengan Nizam Jamil tu. So kalau kau nak up lagi. Macam tu. Itulah Selangor ni. Lepas tu asyik kena scam import je, DNA derman lah apalah. Ni aku ingat season lepas dia orang dapat import yang apa yang katanya bekas tim Juventus lah. Tu Juventus pun Juventus bawah umur ya Mat. Bukan itulah Juventus pasal squad A pun. Aku kalau play Liga Super aku suka tim macam dulu PJ City lah, dia ingat PJ City. Ingat. Kuching City lah yang apa Aidil Syahrin. Dulu coach Kedah kan. Nampak balance lah tim dia macam dia tak spend big sangat, nama tim tak adalah gempak sangat player semua. Tapi nombor 3, nombor 4 Liga duduk kat situ. Okey nak cuba bayangkan lah. Kuching City tim daerah tak? Daerah Kuching. Macam mana tim tu boleh stabil gaji bayar cun apa semua berbanding dengan tim negeri-negeri yang gaji sangkut lah apa bagai ni. Itu yang masalah dia, gaji sangkut ni sedap lah tengok. Kan. Dia macam gaji sangkut ni kan. Kalau kita nak apa samakan dengan dunia sebenar kan, macam kau tahu dari zaman mak kau mesti dia orang kan, kalau kau tengok cerita zaman mak kau kan, akan ada dialog. Sekarang zaman ekonomi gawat. Sekarang dah zaman kita masih ekonomi gawat. Ada benda macam tu. Benda tak settle. Tu aku rasa tu yang rosak lah. Dia untuk aku kan, aku adalah idea tapi siapalah dia orang nak dengar kita punya idea ni kan. Aku ada idea. Apa tu? Untuk aku player-player lokal ni kan, yang mana aku rasa demi kestabilan sesebuah tim tu nak hidup secara longevity kan, player-player bola pro ni diorang kena gaji 10 ke 15k. Cap lah.
Lebih kurang macam dia orang kena willingly untuk terima gaji tu demi klub ni nak pergi lagi jauh. Sebab macam tu kalau gaji kau 25 30 untuk kau seorang, lepas tu player-player lain lagi yang 20 25 30k macam uish beban kan. Lepas tu main pun lebih kurang. Sebab tu aku rasa pengurusan lah kena bijak. Kan? Kau tak boleh splash kan. Tak ada, tak payah. Kan? Lepas tu aku rasa local tak ada problem sangat. Banyak import sangkut, tu sangkut, ini sangkut. Lepas tu kan hari tu aku dengar sebab macam bila diorang kan dah sign kan, dah kita main ni, tahun ni ada sponsor dapat sekian. Dah separuh musim sponsor tarik diri. Aduh, frust tu. Benda tak untung. Ni kita ambil contoh kelab ni. Dah spend duit yang dia boleh ada. Betul? Tak, sebab club dia orang spend based on apa yang baru janji tau. Yang tu belum dapat baru janji. Itu masalah dia. Aduh. Pening lah. Dia tu lah, dia yang merosakkan bola sepak Malaysia ni. Masalah remeh tau, gaji, padang. Akak umbi, program akak umbi yang buat lebih kurang macam. Lepas tu bila aku rasa turn off bila macam dulu kan ada Liga Premier. So mana ada dah Liga Premier je, Liga apa lah yang macam JDT 2, KL 2. Tu yang tu pun dah bubar tau, Piala MFL tu. Piala MFL. Dah bubar dah. Sekarang ni piramid Liga dalam Malaysia, Liga Super, Liga nombor 1 lah, Liga Super. Bawah dia akan ada Liga bawah kelolaan FAM. Liga Super ni kelolaan bawah MFL. MFL ni badan swasta yang jaga Liga Super. FAM ni bawah kerajaan Malaysia lah. So bawah FAM ni sebenarnya dalam Division 2 dalam piramid bola kita ialah Liga A1. Lepas tu bawah dia ada A2, bawah lagi ada A3. Faham? So itulah piramid bola sepak Malaysia sekarang ni. So dia macam kau tahu kalau kau nak EPL tu, kau nak naik Liga tu, kau punya macam nak bersungguh tu. Sini macam tu lah. Dia nak naik pun tak mau. Dia cuba yang dekat England. Diorang kan dalam piramid bola dia tu, diorang lagi detail, lagi kecil tau. Diorang ada liga daerah. Lepas tu makin naik. Premier League paling atas ni cuba kita tengok macam Wrexham kan. Yang Deadpool punya team kan, Ryan Reynolds kan. Yang tu salah satu team yang mula pada bawah. Betul kalau aku tengok liga, aku tak rasa aku umbi tu macam sebab aku dah ada M4, M3. Kita ada benda tu. Cuma dari situ nak ke Liga Super tu gap terlampau jauh. Setuju. Sebab aku rasa komuniti bola Malaysia improve tiap tahun. Aku macam kadang-kadang aku nak main bola area sini kan, padang saya sepenuh, padang penuh saja. Tapi hasilnya tak ada. Dia betul lah, scene antara community fans ni shock lah main bola liga daerah apa semua kan. Tapi liga utama kita tu macam aduh, barai. Memang kau kena harap tengok national team je lah kalau kau nak enjoy. Ya tu. Lepas tu satu lagi kan, daripada dulu semenjak awal penubuhan JDT, TMJ selalu ulang benda ni. Saya apa-apa pun saya akan pastikan saya punya padang elok dulu. Padang tu TMJ akan selalu sebut, dia kata padang tu long term punya investment. Gameplay macam mana lawa pun kalau bola sangkut. Ya tu. Sebab untuk aku antara padang yang cantik dalam Liga Malaysia ni, padang JDT, Terengganu, MBPJ yang Selangor pakai kan. Lepas tu satu lagi, yang tu je lah, yang lain semua ya Allah nampak topok-topok lah apa lah. Kalau hujan barai terus kalau hujan. Aku tak tahu lah. Kalau bola penat lah macam dia tu lah, senang cerita based on yang aku bagi point tadi yang pasal gaji tu kan. Aku rasa player Malaysia kena rendahkan ego, sedar diri yang korang tu tak power pun terimalah gaji bawah 15k. Ambil je. Janji kau dapat main lah. Nas cuba bayangkan kita gaji contohlah. Gaji kita dapat 5k pun kita dah rasa wow banyak lah. Korang contoh dapat 15k cukup lah. Banyak dah tu. Lepas tu macam
Kadang-kadang aku macam tengok kan orang kata tak payahlah pergi JDT semua kan. Kalau aku jadi player, dia bayar gaji aku mahal. Duduk bench lah. Sebab yelah kalau aku main, tiba-tiba aku main mana-mana, aku contoh ambil Pahang ke, masuk Kedah kan. Gaji Memang aku sangkut. main kat gaji sangkut, aku dah nak bini, nak pergi makan. Maksudnya awak dengan kesedaran penuh awak akan ke JDT lah? Pergi. Unless ada tiba-tiba Selangor offer aku gaji rendah sikit JDT, offer aku playtime. Aku pergi. Kalau gap terlampau banyak, stay tak kot. Jadi gaji dah lah, gaji yang penting lah. Cuba bayangkan JDT tu, KWSP ada, Pekeso, bonus setiap game. Kalau menang dapat bonus. Lepas tu kalau assist ada bonus lagi, gol ada bonus. Gila tu JDT. Aku rasa proper football club lah. Proper lah. Tahu tak? Ini yang lain tu macam tu lah. Okay. Lepas tu sedih. Sebenarnya aku kurang setuju gila dengan statement baru-baru ni daripada MB Sanusi. MB Sanusi ada sebut ni, yang ni lah, dia buat press conference lah tu. Lepas tu dia kata FAM kena kaji liga balik lah, sebab kita terlampau ikut telunjuk orang tu dia nak mention TMJ lah. Tapi macam yalah, bro, ni lah professional football mah. Faham tak? Mentality pemimpin tim-tim di liga kita pun masih macam nak jadikan semi pro balik macam. Lah. Tangan-tangan gaib tu betul lah ada, tapi kelab, kalau tak tangan gaib tu kelab kau pun dah barai ni. Betul tak? Sembang ni tangan gaib lah apalah. Itu Kedah siap bawa ke Resma, apa benda? Cik, ni okey, cuba bayangkan aku antara yang hadir tu game yang Quaresma tu. Aku pergi game tu sebab dapat tiket free. Okey, cuba bayangkan dia orang punya plan vision buat Quaresma tu macam ni lah, nak tarik mata dunia lah. Sedangkan game friendly je. Cuba bayangkan stadium sendu tak ramai pun. Tu je masalah dia. So dia yang kata tu. Aku kau tahu Piala Final Piala Malaysia. Kan Pahang lawan JDT. Stadium tak penuh. Ya. Lama dah kita tak tengok stadium tak penuh final. Aku dapat tiket free. Orang tanya aku nak aku kan kerja ni kan. Boleh sebut lah kerja mana. Dia tanya. Adakah awak kerja Astro? Tu sebab baju tu kantil tu. Contoh ya baju. Dan tanya aku nak tiket free lah, nak pergi lah. Sebab kita mah ada allocation untuk kita orang. Aku macam, sebab aku bukan fan JDT, aku bukan fan Pahang, aku neutral. So aku anggap, sebab aku selaku yang tahu berapa sukarnya nak beli tiket tu. Aku tak tahu tiket tak habis, aku macam tak apa lah, biar cari orang Johor, orang Pahang bagi tiket tu, biar orang pergi. Lalas tak penuh. Aduh, dulu kan bila kita tengok tim-tim yang selain JDT pergi final penuh macam Kedah selalu kan. Pukul 3-4 petang dah penuh Dulu bas ke Kedah lama-lama. Ya tapi itulah. Lama Malon Alex James. Straight won't forget. Malon Alex James. Lepas tu jauh sangat lah kalau kita pergi yang paling latest zaman Bad lah. Zaman Badru Bastia. Tengah dia Badrul. Lepas tu siapa dia punya CDM tu. Ni apa? Bad. Bad main kanan dulu, dia main wing kan. Tapi Bad dia masuk tengah. Apa lah. Ni dulu Kedah ni ada Khairil Muhaimin. Main kiri. Striker Malon, lepas tu belakang dia ada Nelson San Martin. Import. Ya betul. Cuma tu lah waktu tu zaman tu liga kita tak profesional. Helmi Eliza keeper. Khairul Helmi center back. Betul. Muka macam Karfami. Lebih kurang. Zaman tu memang sedap lah zaman Pahang, Dixon Wakame. Ni ada, kau tahu gambar yang macam ni? Tahu. Ui, six pack saya. Six pack, orang besi. Cuba kan ni kita masuk dia dah straight won't forget tadi. Dixon Wakame pair dengan Matias Conti Pahang. Yang Mamat orang nombor 9 kan? Nombor 9. Masa tak salah aku Dixon tu main Kelantan kan sebelum tu.
So macam Pahang dengan Kelantan memang tengah fight kan. Tiba-tiba yang ni dah ada macam Conti tu dah memang strong lah. Tiba-tiba Dixon pergi sini. Jadi pack dua. Dixon Wakame dengan Matias Conti. Wing Alex. Azamuddin Akil. Lepas tu dia punya tengah siapa lah yang main dulu main wing, betul main tengah. Apa lah? Amir Hadi Zainal. Oh, masalahnya dulu Amir Hadi Zainal tu dia masuk JDT. Kau tak salah aku pernah tengok satu konten JDT kan. Macam tu Dream Team First 11 dia. Kau tak salah aku dia letak Farizal main striker tau. Siapa tahu yang striker tu main keeper. Lepas tu ramai orang macam dok hentam kat komen lah. Orang kata Amir Hadi ni mesti bola lepas kena Faham ada risau dia kan kurus. Dah lah coba dia tak Farizal striker lah. Aduh Amir Hadi. Cerita pasal Amir Hadi tak salah aku kan. Dia antara first player yang bercolour rambut. Betul. Dia dulu tak aku dia tak main wing. Main wing. Masuk sana di JDT midfield. Dia yang dapat pergi JDT tu. Betul. Dan mana Dola Saleh aku rasa coach. Dola Saleh. Weh, Selangor waktu tu Street won't forget sekali lagi. Hazwan Bakri. Uish. Mamat ni masa tu apa nama Mamat Indon tu? Siapa? Andik Vermansyah. Andik Wilmansyah. Si Hazwan tu main macam player import. Tak silap aku dia macam striker yang meletup zaman tu. Betul. Dia laju kan. Bagi laju kejar. Zaman dia tak silap aku yang lain macam sebab dia dah 2015-16 kan Hazwan ni. Sebelum tu yang zaman Sarudin, Farhan. Lepas tu zaman-zaman tu lah, zaman-zaman Kelantan tu yang si Hazwan dah zaman Selangor tu memang tak silap aku dia seorang je striker yang macam local striker. Cuba bayangkan Syafiq Ahmad Liga waktu tu zaman 2011-2012 tu kita ada pasukan ATM. Marlon Alex James pernah main ATM. Datang balik kan. Hairudin Omar kan center back. Aidil, Zakwan. Lepas tu siapa yang kanan badan besar right back? Ruben Tiren. Ni waktu tu dia ada midfielder dah jersey nombor 10 Bruno Martelotto. Ada seorang yang macam apa yang acah-acah Modric tu. Ada seorang ATM je midfield lah. Nama Bruno Martelotto. Tengok balik. Tengok balik. Ingat muka dia. ATM kuat waktu tu. Masa tu kan kita dah ada kelab-kelab macam Felda kan dia buat dia punya padang kat Jengke. Lawak. Felda stadium tu lawak. Cuma tu stadium tu tak menepati piawaian FIFA. Sebab rumput lepas dia pakai tu ni bukan piawaian FIFA. Lepas tu dia macam tak sustainable lah kan. Duduk kat Felda Jengke kan. Orang datang nak tengok bola lah. Lepas tu ni Felda dulu ada import Francis Forquido. Dia pernah main Selangor juga. Dia Selangor pernah. Dia tu macam-macam pernah Kelantan pernah dulu. Ada satu tim yang baju biru putih. Apa lah tim tu? Biru putih Dia macam kotak-kotak. Tak ingat nama. Tapi ada ni mesti kau tak ingat nama tim ni. My Team. My Team. Tahu. Tak silap aku Syarul dari My Team lah. Tak silap aku. Mak Yu. Tak silap aku lah. Mak Yu. Weh, okay. Nas, Mak Yu ke Akhil Rashid? Mak Yu. Untuk Dribble King is Mak Yu lah. Mak Yu. Setuju tu. Akia, aku suka dia fancy cuma output berai. Weh, betul tu. Bila kita tengok balik Mak Yu dengan Akhil kan. Untuk aku Mak Yu punya dribbling nampak lagi style lagi. Mak Yu dia shot dapat. Akia dia fancy sikit. Akia tu kalau player dah penat kan, kau nak tarik pergi corner flag, nak cari foul. Macam Mak Yu kan dia boleh gelecek belah tepi-tepi line tu lagi kan. Tepi-tepi line. Kau mesti bayang ada satu yang boleh tepi-tepi line, lepas 2-3 player dun, pas tengah, sampai shoot. Ya tu. Kan tu template dulu. Template Mak Yu. Ni, lepas tu player Terengganu dulu ni, Manaf Mamat dengan Asyari Samsudin. Manaf Mamat, Manaf Mamat.
Asyari Samsudin ni apa? The Silent Killer. The silent killer. Silent killer. Asyari Samsudin kan dia kan macam kurus kan. Kurus Midfielder ini. kan. Baik Dia macam ni lah, macam tembus semula. Tiba-tiba ada situ. Tiba-tiba. Ni ada orang mention lagi Mahali Jasuli. Mahali Jasuli. Right back Malaysia. Baik tu Mahali. Baik Mahali. Aku zaman dia kan zaman apa nama right wing tu, dia yang baru balik pada luar negara. Wanzek Haikal. Wanzek Haikal. Weh, bila sebut Wanzek dia pernah gaduh dengan Fabregas tu. Wanzek Wanzek ah? Betul lah Wanzek. Dia berdada kan. Berdada lah. Main kat Stadium Shah Alam tu. Stadium Shah. Cuba bayangkan lah. Game tu orang datang, orang nak tengok Messi main tu. Messi tak main. Messi tak nak main sebab padang. Messi padang betul. Gila. Aku ada ingat dulu kat radio kita ada yang bunyi apa dia main soundbite. Dia ada satu kan. Mahali, masih lagi Mahali ke Wanzek ke Wanzek balik. Lepas tu Wanzek gol. Dapat ending ke tak tahu aku rasa. FFF punya ni. Mahali memang sedap lah. Dia macam right back yang dia kan kanan, kiri Zubi Azmi. Zubi Azmi. Tapi Zubi tu kadang bodoh-bodoh lah. Anyway, apa? Daud Su Jamaluddin, Kelantan. Daud Su Jamaluddin, rambut tak pakai beg kan? Kau dia ni Nurul Azwan Roya. Ya Allah, sebab apa tak sebut nama tu? Tu straight orang forget bodoh. Azwan Roya. Lepas tu pergi JDT. Dia lu pergi Daud Su pergi JDT Mak Yo waktu tu. Betul. Imas geng lah. Senang cerita JDT ni macam Bayern lah. Kan Bayern kan rembat star-star dan Bundesliga kan. Ada satu lagi ni. Nazrin Nawi. So tu free kick kat tu. Yang rambut pang kan. Rambut macam Hamsik. Yang tu pun antara free kick master kat tu. Cuma nak banding dengan Safiq on top lah. Safiq atas lah. Lepas tu kita sebut lah tadi Pia kan. Pia sebut lah. Pia sedap lah. Ni. Ingat tu ada tim Sime Derby. Dulu ada import nama Patrick Ronaldinho. Dia main ni PKNS. Betul PKNS. Zaman dia kan ada. Kan zaman tu ada yang Selangor 11 versus Singapore 11. So Selangor dengan PKNS akan gabung. Ni Matias Conti. Matias Conti baik bro. Matias Conti. Meriah bola dulu zaman ni. Pablo Aimar pernah main JDT tu. Kejap lah. Tapi Pablo Aimar siap. Pablo Aimar. Macam tu lah yang Rodriguez tu. Siapa? Jesse Rodriguez. Jesse biasa je. Kat PSG pun biasa je. Main Real tu. Kalau pernah main tim Selangor punya striker season lepas pun pernah main Juve. Siapa? Apa yang pendek tu? Tak ambil SPM tu. Nazmi Faiz Mansur. Boleh lawan apa? Yang lawan Pak Arab. Lawan siapa? Negara Arab lah. Aku tak ingat. Aku rasa balik kampung. Tengah kosong-kosong kan. Pak Beton dia shoot dari jauh. Kau tak silap aku, Nazmi Faiz dia antara first player yang ke Europe kan. Lepas tu dia patah balik sebab ada masalah dengan awet. Tu player Malaysia tak duduk lama Europe. Dia lama 2-3 season. Aku beli dia kat FIFA. Waktu tu bangga dalam PES ada Nazmi Faiz. Aku beli 60 ke 58 tu ke. Tapi sedap. Nazmi Faiz semua sedap. Cuma gelap gila, muka gelap. Anyway, dulu legend striker Selangor Bambang Pamungkas, Eli Aboy. Safi Salih depan. Safi Salih Safi Salih rambut panjang. Ni Hairudin Omar main ATM. Hairudin Omar. Lepas tu ada ni, siapa ni? Indra Putra. Indra Putra. Indra tu main lagi sampai sekarang. Ya, dia main lagi. Dia main tim mana? Ada tu aku tengok satu podcast ni. Dia main lagi. Indra. Cuma mungkin bukan first division.
Tapi dia main lagi. Okay, untuk pengetahuan semua audien, Indra Putra tu ialah top scorer of all time Liga Malaysia. So sekarang ni Bergson tinggal 4 gol lagi nak potong Indra Putra. Aku dapat asyik next season punya first game dia potong macam tu. Tapi kalau kau ikut Bergson tu, kau tengok supply dia kat belakang. Zaman Bergson main dengan zaman Indra main, lain lah. Jauh beza lah. Lain lah. Jauh beza lah. Kalau letak Bergson tu zaman Indra tu, tak pergi. Bukan Bergson tak power lah. Kelly tu susah nak kerja. Nas, sebelum kita habis Nas, Bergson untuk Harimau Melaya, setuju tak? Tak ada option, dia je. Memang dia je yang paling klinikal kan, depan gol kan? Aku sebenarnya suka, aku ada soft spot dekat, siapa yang pakai nombor 9? Apa bukan? Siapa? Darren Lock? Aku ada soft spot. Aku ada soft spot lah kat Darren Lock sebab nampak aku macam bersungguh. Aku player tu bersungguh, kau main barang tapi kau bersungguh, aku okey. Jangan yang jenis malas, tanya mana bola hilang, benda ke. Sebab bagi aku sebab kita Malaysia team tak power. So kau tak boleh expect bola datang kat kau. Effort lah memang ni kan. Kalau lawan Indon apa kau boleh nak fancy yang tu. Tapi kalau kau dah start pergi below 100 punya ranking, memang kena lain sikit lah. Tengok masa Asian Game hari tu macam mana. Cuba bayangkan waktu lawan Jordan tu kena belasah kan. Ya. Naksu Insa tu aku memang ngirap dengan dia. Okay, sekarang macam ni. Sebab apa Naksu Insa waktu training kan injured. Tapi dandam pergi Piala Asia, dah list. Betul. Aku memang kabel teruk Mamat tu. Bukan tak power. Bangga aku tahu dia power. Cuba untuk game yang intensity yang kau kena up down kan. Kau nak kena tackle. Dia adalah player yang kau main bila kau pegang possession, Naksu. Fadli Maksud apa, lepas tu siapa yang pakai nombor 4 tu? Afiq Fazail. Itu player yang kau pegang possession. Kalau kau tak pegang possession, kau kena main player macam Syamil Kuti. Sport Wilkie. Dia senang yang cerita ada kerja-kerja kotor. Senang cerita Naksu ni kalau kita dah leading 2-3-0, buat asal Naksu lah. Tengok lah kalau 2-3-0 pun 2-3-0 kalau kita pegang. Ini kalau kita lead 2-0, kena attack saja. Tak boleh lah, salah lah. Dia perlukan player-player kotor macam Akram Mahinan. Dulu kan aku ingat 2019 lah, sebelum Covid lah, Akram Mahinan tu orang panggil dia Lord Akram. Orang benci betul dia. Benci dia. Sedangkan tu mah tugas dia. Aku suka player buat benda-benda kotor tu. Dan satu lagi tu tugas dia. Tugas dia memang duduk belakang, pas ke belakang, bawa bola ke depan tu je lah tugas dia. Itu je lah kerja dia. Dia buat kerja dia lah. Yelah. Cuma orang panggil dia Lord. Hantar depan. Lord ni, Fakri Syarani. Macam mana dia punya quote dia? Kalau bola tak nak masuk. Kalau bola tak nak masuk. Tak nak masuk. Takkan masuk. Tu quote of all time tu. Zaman dia kan zaman player kita main cycle suka ada. Kalau ada 23 Tanah Balin. Straight won't forget Tanah Balin. Lepas tu dia masih Kedah kan. Lepas tu masuk Kedah, lepas tu habis lah. Dia hilang tu. Dia hilang tu. Tanah Balin straight won't forget tu. Meletup gila dia waktu tu. Ya. Masa tu Sukan C Sukan C lah. Sukan C. Tanah Balin. Cuba bayangkan waktu tu squad Malaysia padu Azam Aziz, Safawi, Akhir Rashid, Tanah Balin. Lepas siapa lagi? Jafri Chu. Yang tinggi tu. Siapa? Dia main Jepun. Lepas tu dah balik lah. Hari tu dia main Perak je. Hadi Fayad. Aku dulu ingat power Mamat ni kan. Main Jepun. Dia gembar-gembarkan oleh media. Main Jepun lah apa lah. Alah Tanah Balin juga. Tanah Balin di hati. Kau tak silap aku, Hadi Fayad tu pernah main JDT 2. Sebelum dia ke Jepun tau, kau tak silap dia tu JDT 2. Lepas tu pergi Jepun, lepas tu dia balik Perak, dia main Perak kan. Dia main Perak, lepas tu sekarang ni PDRM. Lepas tu sekarang dia pergi PDRM. Dia main dengan polis sekarang ni. Ni satu lagi, Street Won't Forget Malaysia, Syahril Fikri. Fikri 2016. Meletup waktu tu, PKNP. PKNP lah. PKNP FC. Dekat situ Syahril Fikri betul.
kita zaman dulu sebab tak kata zaman 2010, 2020 tu banyak player yang macam kita ingat tau nama satu-satu. Cuba sekarang kan, kau kalau kau suka Kedah kau tahu player Kedah. Kau suka Selangor kau tahu suka Selangor. Tiba-tiba kau tanya aku player Kuching, player Kelantan United kan. Kelantan United tengah pair lah. Oh kan, tak weh, bila kita fikir balik sebab apa zaman tu dia macam ramai player yang ikonik macam semua orang kenal. Sebab apa sekarang ni macam tengok macam Nas sebut lah tadi. Bukan semua kenal macam tim yang sokong je kenal. So kita nak lawan ni kita dah kaji dulu player ni siapa bahaya. Sekarang macam aku Selangor kan. Aku anggap menang, semua menang kecuali lawan Terengganu, Kuching, JDT. 3 tu je aku anggap fokus sikit lah. Lain menang. Selangor kan dia sepatutnya macam ni lah. Orang sepatutnya Selangor tu dia kena build team yang at least kau boleh bagi fight gila babi dengan JDT. Ya, betul. Sebab macam aku satu Malaysia boleh harapkan dia tau. Tapi macam lah Selangor jumpa Johor pun kena belasah kau. Ya. Dia silap hari tu. Aku rasa season ni left wing tu tak ada backup. Memang dulu memang target Faizal Halim kan macam tu. Lepas tu kan dia kena acid kan. Si Ahmad Muhammad tu. Lepas tu memang left wing Selangor tu memang tak ada siapa. Betul. So bagi siapa lah yang mana boleh masuk-masuk. Lepas tu dengan right back aku tak suka lah Quentin Cheng tu. Bagi aku kalau kau main 5 defense right wing back aku okey sikit dia. Kalau right back sebab dia tak ada pace. Berapa kali dah dia kena makan dengan Raif Aiman. Betul tu. Berseason lah. Sebab kadang-kadang dia main Quentin Cheng ataupun apa nama kembang Afro apa lah nama betul ni Syarul Nazim. Syarul Nazim kau dia besar tapi untuk pace tak ada. Kau kena ada macam dulu yang macam Syafmi Safari Syahmi Safari. Ada pace sikit Mahali Jausuli. Tapi tu Syahmi Safari dia pergi ke JDT, ya Allah hilang terus Mat. Sayang. Dia macam tu lah sayang. Cuba bayangkan Syahmi Safari dia pergi ke JDT kan. JDT dia jadikan dia okey dah leading 6-0 masuk main lah. Tapi tu bak aku kata lah kalau dah hantar duit tu dia ada family nak provide. Itu as football player kau ada spend sekali mungkin JDT tu datang sekali je. 4 tahun kau dapat kontrak kan. Settle 4 tahun tu kau bersara lah. Go je lah kan. Pergi je. Go. Yelah, itu professional football. That's the professional football. Nama kau betul peak yang kau tahu kau tolak JT sekarang 2 musim dia akan datang kat kau. Lagi macam tu macam aku ambil contoh Faizal Halim. Lepas tu apa yang nama main KL. Main KL main right wing tinggi player muda. Alamak lupa lah. Hakimi Azim. Kalau tanya aku adakah Hakimi perlu pergi JT sekarang? Let lu. Kau boleh improve lagi ataupun kau pergi one step lah dari KL lu mungkin kau naik Kuching ke Selangor lah. Lepas tu kau dah pick satu lagi pick baru kau pergi JDT. Tapi masalahnya dia tu dah pergi JDT dah ni. Itu masalahnya. Tak, sebab sekarang ni Hakimi tu aku dapat rasa dia pergi JDT loankan dia balik ke KL City je. Itulah taktik dia. Tapi macam tu lah kau boleh kalau kau nak perah duit JDT tu kau boleh pick lagi kau boleh perah lagi duit dia. Dia kan dia sayang lah sebab dalam Liga Malaysia JDT je yang bagi kontrak kat player 2-3 season. Player lain semua satu musim habis. Satu musim. Memang JDT tunggu hujung musim lah. Tunggu bagi dia habis kontrak ambil free. Tak real lah. Macam tu macam real lah. Sayang lah tim-tim lain dia tak buat kontrak panjang ni. Bukan berapa ramai kawan aku benci trend tu sekarang. Tengok trend Alexander Arnold pun kena boo kan. Tentu lah. So macam Liga Malaysia ni aku rasa aku tak tahu Faizal Halim tu kenapa tak JDT tu aku pelik kat tu. Sebab Faizal Halim ni saya banyak kat topik Faizal Halim tapi saya lebih selesa tidur atas katil saya. Saya lebih tak nak ketuk pintu rumah. Saya lebih selesa rumah saya ada aircon, ada kipas. Betul. Saya nak tidur paling peronda kan. Saya lebih selesa boleh mandi kat rumah seorang-seorang, tak boleh berebut dengan orang.
Betul. Saya Tak payah takut siapa jatuh. kan sagi teremosi kan sagi kan saya tak nak lah, Ah. cukup lah. Faizal Halim ni tak Tapi apa. Kat akhirat teori kita tu tengok macam siapa. benar kan? Ha? Teori tu macam benar. Teori tu dia adalah kebenaran dia, tapi saya lebih selesa lah katil saya kat belakang ni, kipas dia. Betul. Shower saya Tapi air yang masih aku laju. memang suka dia. Faizal Dia Halim zaman dia Terengganu. Okey, jap weh. Satu lagi, sebab apa Faizal Halim game lawan tim lain kita nampak tau dia tu power lah. Lawan Johor gone. Sebab Tak apa? lah. Tim yang tak power, dia boleh pergi. Sebab ada zaman aku start nampak dia, zaman dia gaduh dengan Syafiq Rahim, dia main Terengganu. Lepas tu aku quote dia kan, senior tak senior ayat dia. Cuba bayangkan Faizal Halim waktu tu gaduh dengan player Kedah tau, Syazwan Zainun. Syazwan Zainun waktu tu bising lah. Baru aku ingat Syazwan Zainun dulu zaman peak dia main left wing sama Zainun. Syazwan Zainun tu. Waktu tu kau tak silap aku Terengganu lawan Kedah tak silap aku. Faizal Halim kan macam main kotor kan dengan Syazwan Zainun. Syazwan Zainun keluar kat tepi padang tu, lepas tu dia suruh macam ni, junior tak junior, kalau aku boleh penampak macam mana tapi macam garang sial. Faizal Halim buat dia goyak tau. Syazwan Zainun pernah main Selangor tau. Betul? Ni satu lagi player Kedah pernah main Selangor, Halim Syahri. Ada 3 orang, Halim Syahri, Khairi Muhammad, Syazwan Zainun. Tapi Syazwan Zainun paling kejap kan? Satu season tak silap. Aku balik Kedah kan? Sebelum kita habis, Street won't forget Faiz Nasir. Messi Terengganu. Dia punya gameplay macam Faizal Halim juga. Tapi dia kiri kan? Dia kiri. Dia kiri, body kecil je. Faiz Nasir tu kan aku kerja DIY. Waktu season lepas kan dia masuk Kedah kan. So waktu tu dia datang shopping dengan bini dia kat DIY aku. So Faiz Nasir memang pendek gila. Pendek lah. Dia lagi pendek daripada bahu aku. Kau ingat ada satu zaman ada dulu Messi Kedah, Farhan Roslan. Dia masuk, dia akan masuk sub kan zaman Tan Cik Ho. Mana ada? Sabah. Dia kat Sabah. Ada lagi dia main lagi. Tu zaman tu aku memang suka gila tengok Kedah. Kedah main. Itu aku rasa cara main bola yang betul. Cuba bayangkan waktu tu kan Kedah peak dengan Cheng Ho kan. Lawan JDT pun Kedah boleh makan seri apa semua kan. Tiba-tiba Cheng Ho pergi Malaysia kan. Waktu tu TMJ Presiden FM. Aku dah bawa ini nak pergi Kedah Lopek kan. Tapi okey lah dia pergi Malaysia. Wah, nampak progress Malaysia. Lepas tu dah start jadi benda bodoh-bodoh, naturalisasi lah apalah semua. Ni selain Bergson, nama satu lagi yang naturalisasi untuk short term lah. Bergson dengan tu Manuel Hidalgo. Ni mana? Tu yang Pahang. Yang itu main tak? Tu tak ni. Tu ada 2 orang lah. Sedap lah. Yang itu sedap lah. Tu pun style Faiz Nasir, style Faizal Halim juga lah. Litak pun dulu sedap. Litak kat Terengganu tu benci juga dia. Kalau dia striker. Litak tu dekat Kedah kan. Dia dah dapat sense yang gaji dia dah sangkut 2 bulan. Malam tu juga dia lari balik UK kan. Gila betul. Litak. Masa dia kat Kedah dia dah drop sikit kan. Dia dah drop sikit. Lepas tu kan masalah gaji dah bermula dah waktu tu. Malam tu juga dia caw tu dia breach contract macam tu. Masalah gaji lah. Sayang lah. Dia untuk aku Kedah ni slack dia masalah gaji je. Ya. Lepas tu aku suka tau kelab-kelab yang macam Kedah, Pahang, Selangor, Terengganu, Kelantan. Tapi bila dah tak ada, tak tahu Kedah apa Bali menang Piala Malaysia, history hilang kelab yang bersejarah. Kelantan tu menang treble, dah tak ada kelab tu. Pahang dengan cerita tak ada kan tahun depan. Tak tahu jadi. Okey. Yang tu dengan cerita Pahang tak ada, tapi masalahnya statement yang MFL buat keluar, kesemua 13 tim semua hantar permohonan lesen kebangsaan. Maksudnya Perak, Pahang buat ada lagi. Kedah pun hantar permohonan lesen kebangsaan.
Mohon lah. Tak tahu boleh bayar tak. Itulah Ataupun kan. MFL paksa masuk. Macam MFL, daftar je lah dulu, kita bagi diskaun Daftar ke dulu. apa. Diskaun aku bayar bulan ni. Nanti settle kita. Bayar 3 kali atau mes teman tepi. Shopee Pay Later 12 bulan. Shopee Pay Later 12 bulan. Itulah masalah ni. Dia tu lah, dia sekarang ni situasi dia jadi situasi macam ni. MFL yang perlukan tim, bukan tim yang perlukan MFL. Betul. MFL kan pengelola liga kan. Sponsorship pun tak untung masa dulu. Aku tengok kalau macam luar negara, broadcast pun dah berapa banyak kan. Aku tak rasa sekarang macam, aku tanya macam contoh kita kan, kau nak tengok ke Perak lawan Pahang? Kau neutral ni, kau saja buka TV tengok Perak lawan Pahang. Tidak. Macam tu lah. Benda-benda kau nak tarik fan tu susah. Dia tu lah sebenarnya kan, untuk aku, dia sebenarnya fans ni yang kena join in benda ni lah. Okay, macam tu kalau fans datang, dia tak select game kan. Contoh kalau tiap-tiap game semua penuh, kita ambil Perak, Stadium Ipoh tu, game Perak Negeri Sembilan pun penuh, Perak lawan contohlah Immigration FC pun penuh. So dekat situ pun baru sponsor yakin nak masuk apa semua. Aku tak nak penuh, separuh pun jadi lah. Sponsor akan tengok kat situ sebenarnya. Tapi dah kita pun select game, nak bayar 35 pun ketak pun. Sebenarnya fans juga kena mula pengorbanan duit tu kan. Cuma fan pun kena dapat balik lah apa yang value for money lah. Betul lah. Kalah lah, tapi bagilah. Aku pergi stadium kan. Aku tahun lepas aku pergi badminton tau. Malaysia Open. Experience aku tengok badminton dengan tengok bola lain tu. Tahu tak badminton lagi syok. Kau rasa atas. Kau rasa kaya. Oh ya. Kau masuk tu dengan LED dia, kau macam, ui lawa mat. Sedangkan buat kat Aziata kan. Tu duk macam dia masih berguna kadang-kadang buat konsert ni semua kan. Yalah. Kau masuk dengan patut ada pop-up store kan. Kau nak beli barang merchandise ke. Lepas tu ada macam dia buat game juga kat luar tu. Lepas tu dia buat panggil macam bukan celebrity lah, macam badminton celebrity lah. Player lama. Lepas tu kau ada makan jajan baik mana situ. Ini kau bayang kalau kau pergi stadium kita kan, dengan masuk konkrit tu semua, kau ada food truck, air kucuk RM1, kuaci. Aduh. Free sitting. Wait, cuba bayangkan, Stadium Sultan Ibrahim je yang boleh menyediakan atmosfer premium. Stadium lain tak ada. Stadium lain tak mampu. Benda mana premium lah. Kau bayar RM45 dapat. Macam tu aku pun tak mau pergi. Baik aku duduk mamak. Pakai LED besar tu. Kalau mamak buka. Mamak pun buka EPL. Mamak pun buka EPL lah. Macam ni. Aduh, dia sayang kan. Sepatutnya dia sepatutnya kita kena ikut model macam ni tau. Sebenarnya stadium PSG tu, Parc des Princes tu, dia ibarat macam kita ambil contoh lah, ibarat macam PSG menyewa dengan stadium Bukit Jalil. Stadium yang PSG pakai Parc des Princes tu stadium sewaan je. Tu bukan stadium diorang pun. Cuma diorang build tau stadium tu. Diorang yalah dah lalang sewa buat sekali lah. Bagi ada yang kedekut kan. Yang kedekut lah, invest lah. Sayang lah. Benda-benda yang paling aku respect sekali Selangor lah. Cuba bayangkan Selangor, dia sewa MBPJ. Tengok dia buat macam mana balik MBPJ. Style. Cuma situ parking pula. Tu lah kena invest juga. Okey lah. Benda-benda macam tu okey. Ada kalau aku bayar 35 tak mesti sangat lah. Kau dapat, sebab kita memang ada pop-up store kat luar, nak beli jersey apa kan. Lepas tu jersey, fan kita tak maulah jersey ori satu lebih. Dia sebenarnya ni aku boleh ajar tips and tricks lah untuk viewer kita kan. Contoh kalau nak beli jersey, pastikan beli ori, tapi tunggu hujung musim, murah kot. Lepas tu kau beli kat TikTok bagi kau voucher RM20, RM30. Come on lah, asyik beli fake je.
EPL apa boleh fake? Sama untuk aku ni Brazil ni fake gila lah you ni. Cuma EPL Liga ada Super judi-judi semua. Untuk Liga Super saya dah letak dalam mindset memang kena beli ori. Ni duit untuk kelab saya ni duit untuk local scene kita. Betul. Sayang lah Liga Malaysia beli fake agak-agak lah guys. Keluarlah sikit duit. Nak support bil lah. Kalau duk pergi makan apa benda bukan teman awet makan boleh pula kat kafe nasi goreng RM35 layan dak weh beli kek sepotong RM25. okey cuba bayangkan kan kita belanja awet kan, contohlah makan kafe, kek, slice, macam-macam apa semua, total 100 lebih. Awet tertinggalkan kau macam tu. Ini kau support club kau ni longevity bro, Liga Malaysia ni. Sampai ketua tau Liga Malaysia ni. Awet tu lah awak terlampau baik untuk saya. Belum pernah lagi saya dengar Selangor FC hantar email kata awak terlalu baik untuk saya sebab awak belanja barang official saya. Habis kuat ni. Kalau tak bayar gaji kami bubar. Tapi at least ada lah baju kan. At least baju. Come on lah. Oi, rasa boleh store aku beli fake guys. Come on lah. Fake Liga tu. Malaysia beli ori lah. Kau tak dapat sebab dia kan ada grade. Dia ada grade dia. Tak dapat yang paling tu yang murah sikit. Dia asalkan barang official lah. Official lah. Benda otak air. Beli feel lah kitchen ke. Kitchen bagi saya beli lah kitchen. Muffler ke. Asalkan official lah. Betul. Ni beli fake manjang. Lama nak pergi uptown. Cil, lepas tu masuk kat Facebook. Oh, Liga kita dah makin sendu. Jom kita tarik diri biar Johor main sorang-sorang. Lah, kau pun beli fake ke. Kau pun final baru muncul. Final baru datang. Kau tahu bapak aku kan cerita Tok Wan aku. Tok Wan aku Kedah. So memang sebut Kedah. Dia ada dulu. Nak punya bola semangat ni. Kat radio. Betul. Punya semangat bola. Sekarang maknanya dari fan masalah, MFL masalah. So macam sama-sama. Dia sebenarnya bukan, yalah kan saya dah baca kat Facebook kan. Aku dah baca kat Facebook, dah tengok semua dah attack dekat Malaysian Football League sebab dia orang tak reti kelola liga kan. Fan pun beli fake. Aduh. Dia orang tak reti kelola dah satu hal. Yang fan ni. Dia bukan fan setengah negeri lah, satu Malaysia. Kau tengok JDT tu. Kawan tu dah buat semua untuk JDT kan. Tapi fan kau pun masih macam tu, tak penuh stadium. Sayang tu. Cuba bayangkan orang Johor kena bersyukur gila ada TMG. Kita orang yang contoh Selangor, Kedah ni berharap gila ada TMG kita orang sendiri kat negeri tau. Tapi tak ada. Tak ada. Sayang. So Nas, kita pun memang panjang tau. Okay, last word harapan lah untuk Liga Malaysia kita. Tak tahu lah harapan. Mungkin ada harapan lah. Harap boleh improve lah. Aku nak tengok Liga Meriah balik lah. Mungkin anak aku boleh bawa pergi stadium. Harap stadium Shah Alam tu siap. Itu harapan aku. Stadium Shah Alam tu siap. So kau punya harapan ialah harapnya stadium Shah Alam tu siap lah. Harap stadium Shah Alam tu siap. Aku boleh bawa anak aku pergi stadium Shah Alam lah. Dia orang kata stadium Shah Alam tu boleh buat ceria lo. Tukar padang, buat masuk padang lain pula. Macam besar sangat harapan tu. Susah nak percaya sikit lah. Sebab stadium tu dah lama sangat. Sebenarnya aku sempat lah. Aku zaman aku lepas habis belajar dari mana aku habis sekolah menengah tu sampai aku kerja. Gitu saya Shah Alam tu. Tutup macam lama. So macam tak tahu lah. Tak berani cakap. Harapnya stadium tu jadilah apa yang macam dia plan lah. Apa yang macam boleh tukar padang, tukar masuk padang, buat konsert. Harapnya macam tu lah. Bentuk duit lah. Dah lah harapnya macam tu lah.
Harapnya macam tu lah. Jangan lagi tiba keluar lain pula. Aduh. Keluar projek tergedala, tukar kontraktor lah. Lepas tu Selangor terus main BPJ lah sampai mati. Ya. Macam saya punya harapan kan, saya harap sangat Liga Malaysia minta tolong sangat stadium tu tolong tukar padang lah. At least buat macam Terengganu pun tak apa lah Mat. Kan dah tak boleh nak dapat macam JDT, ikut macam Terengganu boleh buat. Tapi Terengganu pun dengar masalah duit juga kan. Sudah itulah Liga Malaysia kan. Kita tak boleh expect apa lah. Terengganu tu bukan masalah duit, transfer ban sekali tau. FIFA ni transfer ban. Kedah minta lah coy. Coy ni dah ambil je lah. Ambil asalkan ada sponsor. Sponsor. Cuba bayangkan Kedah sama macam Chelsea. Chelsea mana ada sponsor? Ujung-ujung bawah dia. Kedah tak ada sponsor tu. Sponsor dia biar bermaruah. Janganlah tukar. Ni aku dulu benci Kelantan tukar warna pink. Oi, masa aku putih tu. Disebabkan Datuk Seri Vida nak sponsor, kena ikut je apa yang dia tak boleh lah. Identiti dia ke lah. Jangan kacau lah. Ya, jangan kacau. Belum pernah lagi lah kita tengok syarikat take over kat Europe tu ubah warna ikut syarikat, tak pernah lagi lah. Ada satu. Apa dia? Cardiff City. Oh ya ke? Dia punya home biru, away merah. Tapi yang siapa Cina Malaysia tu? Vincent Tan tukar merah home. Orang ramai marah. Tapi itulah. Saya harapnya apa yang awak harapkan dan saya harapkan ni bolehlah. Dia orang realisasi yang tolong ubah padang lah. Nak bagi mereka menang biar lah dia. Kita bagi nombor 2, nombor 3 top fight sikit. Sekurang-kurangnya Eli bagi fight kat Johor lah. Agak-agak Johor je menang. Bodoh je tu tak nak lah. Fikir logik 5 tahun daripada sekarang ada fight Johor. Tak nak lah tahun depan. Tak boleh lah kita tahun depan kita nak fight Johor. Tak boleh. Tak boleh. Step by step 5 tahun lagi ada. 5 ke 10 tahun kan. Sebab Johor pun nak sampai peak dia pun 4 tahun. Ini next season nak kalahkan Johor tak boleh lah. Melainkan keajaiban lah. Keajaiban dah ref tak buat perangai ke. Boleh lah. Tak boleh. Ref dah nak bini. Orang. Okey lah guys, kita habiskan dulu guys sebelum jadi topik lain dulu guys. Terima kasih banyak tu yang mana join hari ni walaupun viewer kita tengah ada 2 orang. Terima kasih guys.